Okay guys, Assalamualaikum. Selamat petang pada sahabat-sahabat semua, subscriber semua. Jumpa lagi dalam channel WMS Angler Wan Mancin Sokmo. Hari ni aku dekat aku pergi rumah mak saudara aku dekat Jerantut. Jadi bawa joran. Kita try lah mancing. Aku try ni dekat Sungai Kerau Kuala Kerau. Dekat dengan tempat pasar sehari dia tu. Aku bantai je lah. Nak masuk Sungai Pahang air besar sangat. Kita try main Sungai Kerau ni lah. Ini first time aku mancing sini. Tak tahu lagi ada rezeki ke tak. Ni baru siap baling. Tu aku nak pasang lagi. Belah sana 2 batang. Kita tengok lah mana ada rezeki. Yang mana baru jumpa channel Wan ni, jangan lupa like, share dan subscribe, okay? Yang mana sentiasa menyokong, terima kasih banyak-banyak. Wan doakan korang semua dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, okay? Mantap guys. Lagi kita duduk bawah tu. Ini Wan baling umpan pelet ni sebatang. Hari ni pun bawa 2 jenis umpan je, pelet dengan sawit. Tak tahulah ada ke tidak kan. First time mancing Sungai Kerau ni. Okay lah. Sekejap lagi apa-apa hal Wan update boleh lah. Okay, mantap. Apa ke? Tak ada ke? Tak ada. Sampam. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Lampam.
Lampau besar. Lampau besar guys. Alhamdulillah. Saya sado lampaunya. Saya sado lampaunya. Mantap. Mantap guys. Padu guys saiz. Kena solid pula. Mantap. Lampau kedua guys. Saiz gorgon. Gila lah. Aduh.
Tak ada dah musik. Yalah, Wan nak pusing-pusing, cari-cari spot tepi-tepi Sungai Pahang ke. Kalau ada spot, kita try lah mancing. Tak apa, kita cari spot untuk nanti lain kali kita turun pula. Kita tengok-tengok tepi-tepi sungai. Harap-harap ada spot lah. Wan tak ada member pun kat sini. Cari-cari sendiri je. Spot ni pun cari sendiri je. Tengok map. tak ada tanya orang pun. Main bantai je. Aduh. Janji ada sungai, boleh turun mancing, Wan mancing je. Tak kira lah lubuk ke tak lubuk ke, pantai je. Cakap kalau ada rezeki tu tak ke mana. Alhamdulillah lah. Lesen pertama hari ni dekat sungai apa? Sungai Kerau ni dapat lampam sado seekor. Memang sado tu ni. Sado lampam ke? Lampam sado ada dalam 5 ke 600 gram. So tu lampam kecil seekor yang strike first tu. Lepas tu tak ada dah, senyap. Ok lah, Wan nak pergi ronda. Alhamdulillah, lesen ikan Kuala Kerau, Sungai Kuala Kerau. Mantap guys. Ok, jom kita beransur pulang. Beransur pulang dah lah. Kita pergi jalan-jalan, tengok tepi-tepi sungai. Kat mana boleh masuk kereta tepi-tepi sungai tu. Kita try lah tengok. Kalau tak dapat mancing hari ni pun tak apa, lain-lain kali kalau turun kita try lah kan. Yang penting kita dah tahu spot. Sampailah. Jauh pun dengan tempat parking kereta. Tapak pasar Kuala Kerau. Pasar malam. Pasar malam ke pasar pagi ke, rasa kat sini kot. Dua-dua. Penting ada rezeki. Okay. Jom kita jalan-jalan kejap.
dekat dengan sungai ni. Nanti try tengok. Mana tahu boleh mancing. Bersih lah sini. Tak semak. Ada cuma pokok-pokok je. Kita cuba lah. Boleh ni mancing ni. Kita try je lah kat sini. Air surut. Mantap ni. Oh, ada lukah orang pula kat situ. Lukah ke jaring? Lukah kat situ. Oh, air tak air dah surut ni. Tu pada lukah. Oh, sini macam okey ni. Sini macam okey ni. Okey. Boleh lah kita mancing kat sini. Aku nak pergi ambil joran jap. Okey. Okey guys. Oh, kita try pula cari lesen Sungai Pahang. Asyik Sungai Jelai je. Try pula Sungai Pahang. Oh je. Tuh saja. Okay guys, kita dah nak balik lah ni. Alhamdulillah lah. Dekat Sungai Kerau tadi ada. Dekat Sungai Pahang ni tak ada rezeki lagi. Ada lesen. Okay lah, aku pun nak balik lah. Inilah hasil 2 ekor je. Ronda-ronda tadi. Ini Sungai Kerau punya, Kuala Kerau. Oh, kasar nampak benda weh. Silap sekilo pun sampai kot. Ok lah, aku nak gerak dulu. Ok, jumpa aku di next video. Assalamualaikum. Sungai Pahang. Air surut dah tapi keruh lagi.